بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. فإذا مضت الأربعة الأشهر، maka apabila lalulah oleh 4 bulan minal ila'i daripada ila', atau minar raj'ati ataupun daripada raj'ah. Itu masalah, maknanya seorang suami dia menceraikan isterinya akan sebagai talak raj'i, kemudian dia melakukan ila' daripada. Jadi raj'ah saat itu menghubungi yalhaquha al-ila'u, menghubungi akan makna raj'iyah saat itu oleh ila'. Jadi fa idza raja'aha husibat al-muddatu min ar-raj'ah la min al-ila'. Tidak daripada start dia mula ila' tu, tapi daripada masa tempoh muddah terraja'. Itu makna dia kata au minar raja'ati au min zawalil qati'i lil muddati bila wat'in, ataupun apabila madat berlalu arba'atu asyurin tu min zawal. Saat ni arba'atu asyurin minal ila' satu minar raja'ah daripada raja', ataupun min zawalil qati', berlalu 4 bulan itu daripada hilal qati'. Qati' yang memutuskan lil muddah, yang memutus yang menjadi manik, seperti kita kata haid ke ataupun murtad ke, itu qati' lil muddah. Itu bila wat'in tanpa wati. Jadi apabila berlalu 4 bulan daripada ila' ke ataupun daripada raja'ah au min zawalil qati' lil muddah, kata madat al-arba'atu ashhur itu bila wat'in tanpa wati. Berlalu sampai 4 bulan daripada ila', daripada raja'ah, daripada zawal qati', tidak tanpa wati, walam yakun biha, dan tidak adalah dengannya, dengan zaujah tu, nawu haidin, oleh seumpama haid. Kalau begitu,
falaha ay fayajuzulaha. Maka haruslah baginya, bagi zaujah. Harus gabriel mutalabatuhu bil fai'ati. Menuntut akan dia, akan zauj. Bil fai'ati dengan fai'ah. Apa dia fai'ah? Wahwa al-wata'u. Itu mana fai'ah. Bila dah berlalu masa tempoh 4 bulan daripada dia start mula ilak atau berraja'ah. Start mula daripada raja'ah. Tu. Sebab mana hak sana, hak kes ni. Seorang suami dia tolak isteri dia. Kemudian dalam masa iddah tak ni. Makna dia melakukan ilak ni. Tu. Jadi fai'ah maknanya wati, makna jimuk. Fai'ah. Bila dah sampai berlalu 4 bulan saat ni, isteri boleh menuntut akan zauj bil fai'ah dengan jimuk, dengan wati. Makna dia boleh minta daripada suaminya, menuntut daripada suaminya. Thumma illam yafi. Kemudian jika tidak menyempurnakan oleh zauj, maknanya isteri minta supaya suami melaksanakan tanggungjawabnya sebagai suami, yakni jimuk lah. Jadi kemudian jika tidak menyempurnakan oleh zauj, falaha, maka harus baginya isteri mutalabatuhu, menuntut akan suami bitalaq. Boleh kalau dia nak minta cerai. Dia asalnya tak boleh isteri ni. Tidak ada makna minta cerai saja-saja tak boleh. Jadi kalaulah suami dia tu tak mau jimuk, dia minta, dia boleh minta diceraikan dia. Lil ayati sabiqati, kerana sabit ayat yang telah terdahulu. Qala walaysa li sayyidil amati wa waliyil hurrati. Tidak harus bagi tua ammah hamba dan wali bagi perempuan yang merdeka mutalabatuhu, menuntut akan zauj, tak boleh. Apa pula sayyid dia mintanya ni? Limadha? Li'anna al-istimta'a haqqul mar'ah. Karena bersedap-sedap itu ialah hak perempuan. Biar perempuan itu sendiri yang meminta. Bukan wali, bukan tua kepada amah. Fa in aba al-fai'ata wa talaqa. Maka jika enggan oleh zauj al-fai'ata, akan fai'ah, jimuk, dia tak mau jimuk juga. Wa talaqa, dan akan tolak. Jimuk dia tak mau, cerai pun dia tak mau. Itu dia panggil ni, wak kerah dia. Ya, itu dia. Talaqa alaihi al-qadi, nescaya mentolaklah di atasnya, di atas zauj al-qadi oleh tok qadi. Dia wak kerah juga, jimuk tak sah, tolak pun tak sah. Tok qadi lah yang menceraikan dia. Talqatan, akan sebagai satu tolak, niabatan anhu, ganti daripada zauj. Dah zauj tak ni? Tok qadi ganti dia. Tapi bisu'aliha, dengan permintaannya zaujah. Lahu, baginya bagi qadi. Maknanya, isteri dia kena main peranan lah. Isteri lama, itulah makna kalau isteri tak tahu bernama, hak dia tak tahu kan? Dia duk tunggu-tunggu bernama. Dia kena tahulah, maksudnya isteri dia kena tahu hak dia. Barulah dia boleh membela kebajikan dia dan hak dia. Tok qadi mana tahu, Tok qadi duk jabat tu. Manalah Tok qadi tahu mana si mana seorang suami itu. Mana isteri lah yang kena mengambil langkah proaktif, mana kena pergi mengadu kepada Tok qadi. Tok qadi tengoklah kalau benda tu yalah sungguh kodok ni. Dia buat senyap dia seorang. Jadi nyanyo. Nyanyolah. Maksudnya di jemuk pun tidak, dicerai pun tidak. Jadi bagaimana dia tu? Sengsara lah orang panggil ni. Sedangkan jalan keluar tu ada. Tapi oleh kerana dia tidak tahu.
Jadi dia jadi mangsa lah, mangsa daripada kejahilan dia dan tak berani bertindak. Kadang-kadang orang perempuan ni dia saya kau tok lelaki dia ni. Tok lelaki dia buat huduh gini pun ya dia malah. Supalah hak ta'liq tu ni. Hak ta'liq tu kalau isteri tu dilaporkan pada qadi ni. Tu. Sebab tu maknanya isteri tu dia kena main peranan. Jadi dia riwayat kepada tok lapor kepada tok qadi minta supaya tok qadi menceraikan sebab tok lelaki dia tak secerah tak sejima. Wa ma zakartuhu minat tartibi. Dan apa hok saya sebut akan dia akan minat tartibi daripada tartib. Mana tartib? Fa'in aba al-fai'ah wa talaq. Mula-mula afala mutalabatu bil fai'ah. Minta wati dulu. Bukan minta cerah dulu. Minta wati dulu. Summa illan yafifalaha mutalabatu bit talaq. Kalau dia tak mahu jima' juga, dia tak jima' juga, barulah minta cerah ni. Bukan kata ni, minta cerah dulu tidak ni. Jadi tartib itu. Kemudian barulah kalau tak mahu jima' pun tidak, tolak pun tidak, maka dia kena pergi lapor kepada qadi lah. Jadi apa yang saya sebut akan dia daripada tartib itu baina mutalabatiha bil fai'ati wat talaqi, di antara menuntutnya zaujah dengan jima' dan juga tolak. Nah. Itu huwa ma dzakarahu ar-Rafi'i. Itu tartib tu, ma zakatu min tartib itu ma dzakarahu ar-Rafi'i. Ialah barang yang menyebut akan dia akan oleh Imam Rafi'i. Limadza taba'an, kerana mengikut li zahirin nassi, yakni nassi Syafi'i. Kerana mengikut huk zahir nas. Huk zahir nas bagi Imam Syafi'i. Dia pula wa qadiyatu kalamil asli annaha taruddu at-talaba bainahuma. Dan qadiyah kalam asal. Qadiyah makna tidak soreh dah. Jadi nampak-nampaknya tuntutan daripada kalam asal annaha zaujah tarudduhu. Zaujah mengembalikan akan dia. Akan zaujah ini at-talaba. Akan tuntut bainahuma di antara fai'ah dan juga at-talaq. Wahwa qadiyatu kalamil asli. Alladhi fir rawdah. Yang pada kitab rawdah. Ka asliha seperti asalnya rawdah. Fi maudi'in pada satu tempat. Pada satu tempat dalam kitab rawdah. Samalah juga dengan asal kepada rawdah Imam Rafi'i. Itu. Jadi begitu qadiyah kalam itu ialah sebagaimana dalam qadiyah kalam asal itu sebagaimana ada dalam kitab rawdah dan asal dia. Pada satu tempat wa sawwaba Zarkashi wa ghairuh, dan menghukum sawab mana betul oleh Zarkashi dan lain daripada Zarkashi. Al-awwala akan yang pertama. Jadi akan yang pertama. Iaitu mana hak sani qadiyatu hak sana huwa mazakar hak tartib sani. Tartib sani itu yang pertama makna tartib, mengikut tartib. Jadi kalau yang kedua tu ialah tarudduhu atau lebih maknanya dia maknanya kembalikan kepada semana minta di antara fa'il dengan tolak. Tu. Wa inna ma yanaqidul ila'u bil halfi billahi. Dan hanya saja terjadi oleh ila itu bil halfi billah, dengan bersumpah dengan Allah. Tu. Dengan nama Allah. Wa bi sifatihi, dan sifat-sifat Allah Ta'ala al-mazkurati fil aiman, yang disebut di dalam bab bersumpah di sana. Dalam bab aiman. Satu bil halfil billah yang aqidu al-ila'u bi halfi billah,
Dia wa yan akidu al-ilahu juga bita'liqi talaqin. Dengan mentaklikkan tolak. Tu. Jadi, mentaklikkan akan tolak. Au itqin. Yakni taklik, itqin, merdekakan hamba. Awil tizami kurbatin. Yakni, dengan meniltizamkan. Memastikan akan kurbah. Makna ibadat. Iltizam tu maksudnya ialah jadi wajiblah makna kurbah. Kaqaulihi seperti katanya zauj in wati tuki. Kalau wato tu makna jijak. Nah, ni wati'a. In wati tuki. Fadurratuki talikun. Jadi jika saya wati ake awak, jadi dia ilat ni dia bersumpah tak mahu jimak ke? Tu. Tapi dia guna dengan cara taklik. 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 Jadi dia kata, in wati tuki, kalau saya wati ake awak, fadarratuki maka madu awak talikum. Tercerai. Au fa'abdi hurun ataupun hamba saya jadi merdeka. Dia taklik dengan kemerdekaan. Au hurun falillahi. Falillahi dia. Au falillahi alayya salatun. Itu iltizamul qurbah. Iltizamkan. Falillahi maka bagi Allah Ta'ala di atas saya. Salatun semaya. Au saumun. Au itkun. Ataupun al-furdi harmi lil fuqara. Itu juga iltizam qurbah juga. Sedekah. Tu. Jadi maknanya kalau saya wati awak. Maka bagi Allah Ta'ala di atas saya semaya. Wajib saya kena semaya. Au samu, au itkun, au alfu dirhamin lil fuqara. Jadi maksud dia apa? Dia maksud dia tak si jimak lah. Dia tak si wati. Jadi dia taklikkan dengan benda yang dia sukalah nak buat. Fa in halafa bima la yabqa muddatal ilah. Yabqa kalaulah bersumpah oleh zauj dengan barang yang tidak kekal lah. Ma tu yang tidak kekal lah benda dia bersumpah tu. Kalau dia bersumpah dengan benda dengan barang yakni yang mana ma tu la yabqa tidak kekal muddatal ilah. Tempoh masa ilah. Tempoh masa ilah 4 bulan tu. Mana misal dia? Kalillah ka seperti lillahi alayya shaum hadha syahr. Bagi Allah Ta'ala di atas saya wajib puasa bulan ni. Bulan ni. Sebulan baru. Tu. Jadi sebulan tu la yabqa muddatal ilah. Panggil. Sebab muddatal ilah itu ialah 4 bulan. Jadi in wati tuki. Jika saya wati akan awak. Jadi dia bersumpah demi Allah. Maknanya lillahi alayya shaum hadha syar'in wati tuki. Bagi Allah Ta'ala di atas saya puasa sebulan jika saya wati akan awak. Jadi maksud dia tak siwati lah. Jadi tapi hak ni tak sampai masa sebulan. Falaisa bimulin, maka tidak adalah dia zauj ni bimulin dengan mulin. Jadi dia bukan mulin, yakni al-muli. Dia bukan orang yang melakukan ila. Sebab apa? Sebab apa yang dia bersumpah itu tak sampai tempoh masa muddah ila, yakni 4 bulan. Sebab dia mana dia iltizam. Apa dia? Barang yang dia bersumpah tu. Itulah iltizam qurbah. Kemudian izan makna puasa. Itu makna tak sebulan saja. Wa idza wati'a mukhtaron. Falsafa mulin. Li'annahu kerana bahawasanya az-zawj itu la yalzamuhu tidak lazim tidak wajib akan dia
akan zauj bil wati dengan wati ba'da syahri syai'un oleh suatu pun. La yazum fa'il kepada yalzam syai'un. Tak lazimlah oleh suatu akan dia. Sebab apa? Sebab sebulan. Tak wajib. Tak wajib wati. Dia bersumpah tak wati. Dia 4 bulan. 4 bulan lah baru. Orang panggil. Wajib dia kena wati. Kalau tidak dia cerai. Jadi tempoh masa sebulan tu. Itu tidak menjadikan lazim akan dia tu. Orang panggil. Makna wati. Wa idza wati'a mukhtaron. Apabila watilah oleh suami. Mukhtaron hal keadaan dia memilih dengan sini tidak mukrah. Tidak dipaksa. Bimutalabatin audunaha. Dengan permintaan eko ataupun tanpa mutalabah. Dia wati. Sama ada bini minta ataupun bini tak ada minta. Bila dia wati, lazimathu kafaratu yamin. Lazimlah akan dia kena bayar kafaratu yamin. Yakni compound, bayar denda. Membatalkan sumpah. Kena bayarlah makna kafaratu yamin. Biqaidin zituhu. Dengan qaid yang saya tambah akan dia. Akan qaid lebih qawli dengan kata saya. In halafa billah. Kalau dia bersumpah tu dengan nama Allah. Au bismih. Mana dengan Allah ataupun bismihi. Dengan nama Allah. Au sifatih. Dengan nama Allah ataupun dengan sifatnya. Fa in halafa bita'liki tolakin. Au itkin. Maka kalau dia bersumpah. Dengan ta'liq ke tolak ataupun ta'liqkan itik. Yakni merdeka. Waqa'a biwujud sifati. Jatuhlah ia. Berlakulah ia. Ilah itu. Dengan adanya sifat. Apa sifat? Dia ta'liqkan tu. Bila ada sifat tu. Jatuhlah. Au biltizami kurbatin. Ataupun dengan meliltizam akan kurbah. Maknanya dia bersumpah dengan melazimkan akan kurbah. Tu. Jadi dia ilak saat itu dengan cara iltizamkan kurbah. Melazimkan, memestikan makna wajib, mewajibkan atas diri dia dengan kurbah. Lazimahu, secara lazimlah akan dia. Tu. Akan ilak saat ini. Lazimlah akan dia akan zauj itu lazimahu maltazamahu. Mana lazimlah akan dia oleh. Lazimlah akan dia. Akan zauj saat ni. Maltazamahu oleh barang yang iltizamlah akan dia akan matu. Au. Biltizam. Au kafarati yaminin. Ataupun lazimlah ataupun kafaratu yamin. Lazimlah akan dia oleh kafaratu yamin. Kena bayar makna kafarah yamin. Fa in uzira limani'in tabi'iyyin. Maka jika diuzurkan akan dia. Uzur zauj. Maknanya mana akan dia akan zauj. Ba'da mudil al-arba'ati ashur. Selepas berlalu 4 bulan. Uzur nak wati. Fai'ah. Dia tak boleh nak wati. Setelah berlalu 4 bulan. Dia diminta oleh isteri misalnya. Untuk mewatiakan isteri itu. Dia tak boleh nak wati. Tak boleh nak wati. Makna uzur tu. Limani'in tabi'in. Kerana halangan yang dibangsakan kepada tabi'in. Yakni maknanya uzira minal wat'i daripada wati. Uzur daripada wati. Yang mana uzur tu ialah kerana ada manik yang tabi'in. Mana misalnya kamaradin yurja zawaluh. Seperti sakit yang diharapkan akan sembuhnya. Sembuh marak saat ni. Aula yurja zawaluh ataupun sakit yang tak diharapkan akan hilangnya. Kajabin seperti terpotong zakar. Jadi yang terpotong zakar tu bagaimana mengharapkan bahasa dia tu sembuh. Daripada lagi.
Fa'a bilisanihi. Makna fa'a maknanya wati, jima'. Fai'ah kat ni. Fa'a bilisanihi, maka watilah dia, jima' dia dengan lidahnya. Jima' dengan lidah lagu mana pula? Ni. Maknanya, ni. Fayakulu. Maksud dia, makna jima' dengan lidah. Fa'a. Ni. Fa'a yafi'u. Fai'atan. Jadi, ni. Jima' oleh dia, nescaya jima' dia dengan lidah dia. Lagu mana jima' dengan lidah? Makna, royak kata nak jima'. Tu. Bagaimana? Fayakulu fil awali. Maka berkata oleh Zauj pada yang pertama. Ada yang pertama. Ni. Iaitulah maradin yurja zawaluh. Mana sakit yang diharapkan akan hilangnya sakit sana. Dia kata pada yang pertama, ni maknanya fai'ah dengan lidah ni. Fai'ah dengan mulut. Idza qadartu fi'tu. Ambil sini juga pi tu ni. Ambil sini lah pi tu ni. Apabila saya kuasa, saya jima'. Tu maksud jima' dengan lisan. Maksudnya menjanjikan akan jima' kalau kuasa. Wa fitani pada yang kedua, yakni marad la yurja zawaluh. Marad yang tidak diharapkan hilangnya marad sana. Dia kata lau qadartu fi'tu. Kalau hok sani apabila ada harapan. Apabila saya kuasa, tu makna ada harapan. Jadi kalau ke dia kalau. Kalau ni maknanya kalau lah kalau saya ada piti. Apabila saya lain. Apabila tu makna benda yang kita harap. Ni dalam lau qadartu fi'tu. Kalulah saya kuasa, saya jima' lah awak. Tapi sekarang saya tak kuasa, saya sakit. Sakit saya ni tidak diharapkan sembuh. Kalulah saya, kalu tu maksudnya ialah tidak diharapkan. Itu beza dengan idza qadartu fi'tu. Apabila tu makna apabila saya dah sembuh daripada penyakit saya. Sebab penyakit tu penyakit yang diharapkan sembuh. Adapun jabun maknanya terpedusahkan nak sembuh ke mana. Tu. Mana lau qadartu fi'tu. Itulah. Tu dia panggil kepada dia fa'a bilisanihi. Tu. Makna jima' ni orang panggil dengan lidah. Li'annahu al-fai'ah bilisanihi tu yakhifu bihi al-adha. Jadi kuranglah dengannya dengan al-mazkur min al-fai'ah bilisanihi saat itu al-adha oleh kesakitan. Maknanya mana memberi harapan. Yang pertama saat ini memberi harapan. Yang kedua tu ialah menyatakan realiti. Kalulah saya ni kuasa, saya wati lah awaknya. Tapi saya tak kuasa. Tu. Jadi, wa in tu. Li'annahu yakin. Jadi, ingatlah makna bila sebut lagi tu. Nantilah bila saya berubat nanti saya berubat. Kalau saya siar sembuh, saya kuasa kan, saya jima' lah awaknya jadi tina pun jadi lega lah sikit tu. Wa zira husani mani'in tabi'iyyin. Wa in uzira limani'in syar'iyyin. Dan jika diuzurkan akan suami minal wat'i daripada jima'. Uzur dia daripada jima' limadha? Kerana apa? Li ayyi syai' limani'in syar'iyyin. Kerana ada mani' syar'i. Mana misal dia? Ka ihramin. Seperti ihram. Kalau nak jima' menggodok dalam ihram. Itu dia panggil uzur syar'i. Talabathu bitolakin. Nescaya menuntutlah oleh zaujah itu akan zauj dengan cerai. Itu kalau mani'in syar'iyyin. Li'annahu. Kerana bahawasanya
talak itu allazi yumkinuhu yang mungkinlah akan diakad zauj li hurmatil wati, maknanya kerana keharaman wati. Fa in asabi watin saqatatil mutalabati. Dan jika berdosalah suami itu dengan wati, gugurlah oleh mutalabah permintaan isteri lin hilalil yamin, kerana sudah terurai dah oleh sumpah. Nah. Qala wa yartafi'u hukumul ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.